kos ni. Kos makanan. Makanan lembu, adalah semua naik. Dan lori kalau kita guna saya ada 2 biji lori. Satu tangki penuh tu dekat 1,000 harga dia. Jadi saya penuhkan tangki tu kan. Jadi kos banyak yang naik lah. Dedak, Napier, semua naik. Jadi untuk tahun ni rasanya kami pengusaha kena naikkan sedikit lah untuk harga lembu. Kena naik sikit lah. Tidak, kita menanggung Betul. dekat-dekat dengan 30-40% naik. Kalau dulu saya dapat harga RM41, sekarang dapat RM48. Sekali ambil bukan sikit-sikit, RM15,000, RM20,000 kan, untuk makanan 10 hari je. Sebulan dah berapa?